amalan kita macam mana? Amalan kita macam mana, tuan semua? Adakah amalan kita meningkat atau makin meningkat usia kita, makin menurun amalan kita? Rasulullah SAW kata cilaka tu. Cilaka. Rasulullah kata cilaka. Orang yang amalannya menurun. Makin tahun makin menurun, makin tahun menurun. Dulu kuat sembahyang sunat tahajud. Sekarang ini makin lemah, tak boleh. Anak kita makin lemah, tak boleh, tuan semua. Jadi kita kena tingkatkan sembahyang sunat taubat. Lepas tu azam betul, tekad betul. Ya Allah, tahun ni aku nak berubah. Masalah berubah tak berubah tu lain cerita. Itu Allah kerja Allah Ta'ala. Tapi bila kita dah tekad nak berubah, insya-Allah tuan semua, Allah Ta'ala kata, Allah Ta'ala minta ud'uni astajib lakum. Kau minta, aku terima. Allah tak nak bagi tu ada 4 cara. Satu, dia bagi cash. Kita minta bagi cash. Cash tu payah lah tuan semua. Kita ni siapa kan? Kita ni bukan wali. Kedua, Allah Ta'ala tangguh, lambatkan sikit. Mungkin seminggu, 2 minggu, mungkin 3 hari Allah Ta'ala tangguh. Yang ketiga, Allah Ta'ala dia tukar. Kita nak A, dia bagi B. Sebab tak ada, A tu tak betul. A tu tak layak untuk kau, aku bagi B. Tu. Yang keempat, Allah Ta'ala tak langsung dia tak bagi atas dunia. Kaya, ya Allah, bagi aku kaya, Allah Ta'ala tak kaya, miskin sampai kita mati. Sampai kita menghembuskan nafas kita, masih miskin. Allah Ta'ala ganti kita di akhirat besok. Kita akan jadi orang yang kaya. Dan sebab apa? La in syakartum la azidannakum. Kalau kita syukur berapa miskin, ya Allah, aku syukur.